Entahlah pandai tak pandai. Tak habis-habis macam di sel macam ni. Oh, ada penyeludupan, ada orang curi, Jadi ada maklumat daripada kerajaan yang bahawanya memang minyak diesel ni dengan minyak petrol ni ada orang curi. Kan? Memang ada maklumat. Jadi buat tangkapan. Ataupun saja-saja cakap macam tu je. Kalau betul ada penyeludupan, tangkap lah. Kenapa tak tangkap? Lagi sekali aku tanya pada korang, Walanon. Warga asing yang bukan warga negara Malaysia, isi RON 95 ke 97? Sekarang ni kalau IC tak boleh pakai, kena bayar RM2.60. Maknanya orang asing boleh lah bayar RM2.60 ke macam mana? Soalan ni senang kan? Pandai tak pandai kau jawab lah. Berulang-ulang kali aku tanya. Rakyat Malaysia dengan warga asing, siapa yang kena isi RON 97 dengan RON 95? Senang ni soalan, tak ada orang berjawab lah.